Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat. Okey, hari ni kita jumpa lagi dengan sahabat-sahabat kita. Hari ni kita pergi membentur ketam. Okey, sekarang ni proses-proses untuk kita pasang umpan dekat bentur lah. Okey, ini dia sahabat. Hari ni kita pakai umpan ikan hiu. Okey sahabat, jom kita isi umpan dulu dekat bentur. Nanti kita dah selesai semua, kita akan labuh. Okey. Okey, alhamdulillah. Inilah hasil semalam. Inilah hasil ketam. Rezeki bubu jenis hak dengan programnya. Habis lagu ada hari ni. Ikan habis lagu hari ni. Orang masuk orang bekas orang ke bekas apa ni? Orang kuat kan? Bekas orang kuat? Tahan bentur tadi lebih kurang dalam 50 biji kita tahan tadi. Okey, kita rehat dulu, lebih kurang kita tunggu dalam 2 ke 3 jam lagi baru kita tengok balik. Okey, hari ni kita rehat dalam paya dulu. Dekat sini hutan bakau dekat sini tak terusik lagi ya sahabat. Alhamdulillah, masih lagi semula jadi. Sahabat kita tengah repair raga yang kita isikan. Sahabat kita memang bab repair memang A1 lah. Bab menjahit, okey, boleh bagi kat dia. Oh, sahabat kita seorang lagi. Oh, bahagianya dia boleh lena. Itu dia sahabat. Oh, itu dia sahabat. Oh, besar buaya sahabat. Oh, dia dah hilang. Okey sahabat, jom kita tengok pintu.
Ada resiko. Baik, kakao. Coklat. Merah. Ya, udah merah, coklat. Kembau ah. Okey, inilah dia sahabat hasil kita membentuk hari ni. Nah, lepas tu dia rehat. Kena orang sebelah nanti. Kita ikat ketan dulu, bos. Ya, ni teknik ikat ketan yang bahaya Ini ikat ketan yang sangat bahaya. Jadi kita jangan cuba ikat ketan di atas meja sebab dia licin. Tangan dia semua keluar betul. Ikat ketan dia jadi. Nampak sahabat, dah kena adu. Dah kena gigit kat ketam. Amat satu. Aduh, seorang. Dia punya agresif, gigit orang kuat. Siap. Hari ni rezeki demo lah. Akak bubu nak sapu. Ada juga hasil kita sikit. Okey sahabat, kita dah habis selesai. Kat ketam. Okey, tu dia ketam yang last. Ketam betina, berhati-hati apa yang kita ikat dia sebab dia mampu menggigit kita, jadi kita kena ikat dia. Hello guys. Siap. Okey, inilah dia hasil untuk hari ni. Alhamdulillah, walaupun hari puasa, demi rezeki kita tak cari juga lah. Okey, dia dah sahabat. Antaranya hampir penuh bagi dah. Okey, alhamdulillah. Inilah hasil lepas kita cari. Kita akan packing selepas kita dah selesai packing. Ini kita akan hantar kepada customer. Jumlah hari ini tak banyak dah tuan-tuan. Kita dapat dalam 3 kilo saja demi rezeki. Dan selain tu hari ini juga disambil bintu dapat seekor kerapu. Saiz cantik, iaitu kerapu mata hijau. Saiz cantik, customer nak juga, jadi kita packing siap-siap untuk diorang. Mana kejap lagi saya akan hantar kepada customer. Ini saja rezeki demi rezeki kita. Sekian, terima kasih.